Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Berdirinya saya di sini pada hari ini untuk menyampaikan pidato yang bertajuk Adab Cerminkan Keindahan Peribadi. Hadirin yang saya hormati, adab ialah tutur kata, tingkah laku dan budi pekerti yang baik. Adab juga melambangkan kepribadian seseorang. Orang yang beradab akan disayangi dan dihormati masyarakat. Bak kata pepatah Melayu, bahasa menunjukkan bangsa, adab menunjukkan peribadi. Hadirin sekalian, mengapakah adab begitu penting dalam hidup kita? Hal ini demikian kerana adab mampu melahirkan masyarakat yang aman dan harmoni. Cuba kita bayangkan jika semua orang bercakap kasar, tidak menghormati orang tua dan bersikap sombong. Tentu hidup kita akan menjadi huru-hara dan tidak tenteram. Oleh itu, kita perlulah menjaga adab dalam kehidupan seharian. Antara adab yang perlu kita amalkan ialah adab terhadap ibu bapa. Ibu bapa telah menjaga dan membesarkan kita sejak kecil lagi. Mereka sanggup berkorban masa, tenaga dan wang demi memastikan kita hidup bahagia. Oleh itu, kita perlulah bercakap dengan sopan, mendengar nasihat dan membantu mereka di rumah. Janganlah kita menjadi anak yang derhaka kerana syurga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Selain itu, kita perlulah beradab terhadap guru. Guru ibarat lilin yang membakar diri demi menerangi kehidupan anak bangsa. Tanpa guru, siapalah kita pada hari ini? Oleh itu, kita perlulah menghormati guru dengan memberi salam, mendengar arahan dan menjaga tingkah laku semasa di sekolah. Murid yang beradab akan mudah mendapat ilmu dan disenangi guru. Rakan-rakan sekalian, adab juga perlu dilakukan sesama rakan. Kita perlulah bercakap dengan baik, tidak mengejek dan membantu rakan yang memerlukan. Sikap suka membuli dan menghina rakan perlu dijauhi. Ingatlah, mulut yang manis boleh mengeratkan persahabatan. Tetapi, kata-kata kasar mampu memutuskan hubungan. Seterusnya, adab di tempat awam juga amat penting. Sebagai contoh, kita perlu menjaga kebersihan, tidak memotong semasa beratur dan menghormati hak orang lain. Sikap suka membuang sampah merata-rata dan tidak beratur menunjukkan kita tidak berdisiplin. Masyarakat yang beradab akan melahirkan negara yang maju dan dihormati dunia. Hadirin sekalian, pada zaman moden ini, adab ketika menggunakan media sosial juga perlu diberi perhatian. Ramai orang berani menghina, menyebarkan fitnah, menggunakan bahasa-bahasa kesat di alam maya. Sebagai murid yang berakhlak mulia, kita perlulah menggunakan media sosial dengan bijak dan berhemah. Fikir dahulu sebelum menulis sesuatu agar tidak menyakiti hati orang lain. Sebelum saya mengakhiri pidato saya ini, izinkan saya kongsikan satu kata hikmah. Adab lebih tinggi nilainya daripada ilmu. Orang yang berilmu tapi tidak beradab tidak akan dihormati masyarakat. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mengamalkan adab dalam setiap aspek kehidupan agar menjadi insan yang berjaya di dunia dan di akhirat. Adab dijaga, hidup bahagia. Budi disemai, dipandang mulia. Sekian, terima kasih.